Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syah Alwi, hanya di YouTube channel Mimas in Action. Kali ini saya akan menziarahi makam dan serta ulama di Krabi, Thailand. Sawadika. Alhamdulillah, pada 10 Julai 2026, ICQ Sedau Thailand bersempadanan dengan Bukit Kayu Hitam baru sahaja dibuka, dan Alhamdulillah kemudahan tersebut kami dapat merasai sempadan yang baru. Dan jangan lupa like and comment serta share video kami. InsyaAllah dapat memberikan manfaat kepada semua yang menyaksikan. 2 hours later. Okay, kita dah sampai Thailand. Ini area danau. InsyaAllah. Perjalanan hampir 10 jam dari Melaka ke Thailand. Berada sini lah, boleh minum apa boleh. Ambil air. Ayam kan? Satu je ke? Satu je. Bagi dua orang. Ah, ya. Tengok nasi tu. Okey. Yang kono ke apa? Okey. Alhamdulillah telah sampai di Thailand juga selepas menempuh beberapa jam perjalanan, dan kita dah jumpa geng-geng lama berada di belakang saya dan geng-geng baru, geng-geng nakal. Ini yang paling ini yang depan. Masya Allah. Alhamdulillah jumpa. Selamat datang di Thailand. Sawadika. Teng. Masya Allah. Ternyata perasmian imigresen yang terbaru dirasmikan oleh Madam Alima. Sangat penat ya, Madam? Dia masih bingung-bingung. Masya Allah. Inilah tempat passenger terminal dekat Thailand. Tempat terbaru. Baru semalam perasmian dibuka. A few moments later.
Ya, pergi makan. Yes. Sekarang kita makan dulu. Ada yang tahu apa nama restoran ni? Bagi tahu saya. Namanya apa? Bagi tahu saya. Okey, jom kita makan. Cerita cerita sampai saya lena. Ada. Bengit tapi tak ada tiga lah. Lepas Dalam. Sawadika, Kapungka. dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada selamat sampai masuk ke Thailand insya-Allah. Dan kita sedang menuju ke penginapan kita di Krabi. Lebih kurang dalam 2 jam Harimau berjemur. Pondok Bukit Harimau berjemur. 2 hours later. Dia kering tapi itu. Sama kan? Jadi mudah-mudahan untuk yang sekadar selagi dalam makam kita cara makan dengan cara kayak tertib, cara Yaman, mesti tapi kita boleh mudah untuk jalan makam yang kita boleh anjurkan untuk jalan kita ini insyaAllah. Sampai di makam tu yang pertama, masuk ke kubur pertama tu bagi salam pada umum. Assalamualaikum ahli mu'minin wa ana insyaAllah biqablaun. Itu utamalah untuk semua sekali. Guru Haji Ibrahim bin Imam Abdullah lahir tahun 1924. Ya, 24 lahir di sini di kampung. Di kampung, nama kampung dia Kampung Klong Komau, Muang Krabi, Thailand. Kawasan ni dah, ya. 1 April 1924. Beliau ni belajar di Pondok Bantan. Bantan ni di Legong, di kawasan negeri dinamakan negeri Nakhon Sitamarat. Dia ada negeri-negeri dia. Dalam Thailand ni ada 72 negeri. Kita 14. Dia banyak. Jadi antara negeri tu Krabi negeri, Phuket negeri, Patani, Songkhla, Yala tu negeri. Jadi dia belajar di negeri Nakhon. Sekolah tu satu nama ataupun lakop kepada marga dia. Di sini macam Indonesia. Nasution. Ada marga juga Wafa kita. Dia panggil marga Dubaka ataupun marga keturunan dia lah. Jadi pergi di Bantan tu, Haji Yaakob Piswan ni merupakan murid kepada Tok Kenali. Daripada Nakhon tu nak pergi ke Tok Kenali lebih kurang. A few moments later. Beliau ni asal di kampung Kelong Kamau sama kampung untuk guru tu. Dah bahkan naik ke Sebaya.
ada tengok gambar-gambar lama tu, nampak atas pentas sekali tu Tok Guru ni sekali serentak. Mereka sezaman dan sebaya lah, kawan baik juga. Dan ayah bernama Mustaqim dan ibunya bernama Rahmah. Beliau awalnya mengaji cara Siam, bukan cara agama. Sekolah sini diwajibkan belajar sekolah Siam. Tak kira orang tu nak jadi apa akan datang, tahfiz ke pondok ke, wajib mengaji sekolah dasar selama 6 tahun. Wajib, undang-undang dia. Form 1 ataupun kata 2 tu boleh pergi ke mana pun, tapi awal kena ngaji sekolah dia. Jadi Tok Guru ni lepas habis dasar 6 tahun rendah tu, pergi pula menengah sekolah dia juga di Phuket. Bukan sini, dia pergi Phuket tu, sekolah menengah. Habis dia mengaji sekolah menengah tu kat umur 18-19 baru tergerak nak semua nak ngaji sekolah agama. Dia mana kata mukadimah tak agama lagi, cara sekular lah, akademik kan. Tapi alhamdulillah kalau cenderung hati dia ngaji sekolah agama, dia pun pergi ke Pondok Bantan tadi. Sebab dulu-dulu ni, zaman dia dulu, banyak Tok Guru pergi ke Bantan sebab satu bahasa, lurah. Yang kedua pun lebih dekat pada petani. Petani tu memang lubuk ilmu, tapi jauh sungguh kan dulu ni. Tapi Tok Guru tu dah pergi awal dah. Tok Guru Haji Yaakob tua muda tu pergi petani, pergi Kelantan ngaji. Dia bawa bagi ilmu lama dah. Tapi Tok Guru ni tak ada nak pergi jauh, dia pergi dekat. Dekat pun jauh juga. Nakhon dengan sini lebih kurang 300 kilo juga. Jauh. Dia pun pergi dengan Tok Guru tu, dengan kawan dia sama-sama pergilah. Dan kemudian dia balik pada mengaji pondok dengan Tok Guru Haji Yaakob sore tu, dia pergi ke Mekah. Tok Guru ni sambung ke Mekah. Balik Mekah barulah beliau buka pondok. Tapi cerita dia masa di Mekah tu dia susah. Dia susah nak hidup di Mekah tu. 5 tahun juga tahan di Mekah. Makan tak ada, hidup susah, orang susah kan. Dia terpaksa balik sebab tak cukup duit nak makan. Kampung dia balik. Dia balik, dia buka pondok sini, alhamdulillah. Dulu buka pondok mudah-mudah. Orang dulu bukan beli tanah, minta duit orang, dia beli siap-siap duit dia sendiri tu. Cari duit beli, ataupun orang wakaf saja, keluarga dia wakaf saja, baru dia orang bagi duit sikit-sikit, bina. Dia tak macam kita ni banyaknya tak ada tanah lagi, cari tanah, tak duit. Beli tanah tu pun boleh buat rumah, buat bangsai, buat balasah. Tanah tak, sini dia lain sikit cara dia. Ya. Dan pondok dia dinamakan Pondok Wang Tong sebab dia buka di kampung Wang Tong. Dia ada nama khas dia, madrasah apa entah, tapi tak tahulah. Dia tahu Pondok Wang Tong lah. Gambar dia kan saya share dalam grup. Ni gambar dia, insya-Allah saya hantar dalam grup. Kita tengok muka dia, muka Tok Guru dua ni insya-Allah. Baik, alhamdulillah tidurlah Tok Guru kita pada pagi petang ni insya-Allah. Kita akan ziarah. Kalau baba kata baba tu ada di rumah, insya-Allah baba tu pun usul juga. InsyaAllah ada rezeki jumpa dia baba air ni. Asas pondok juga. Beliau ni belajar mula-mula di Pondok Bantan, sama tadi. Pondok Bantan, Haji Yaakob Suan. Kemudian beliau sambung di Pondok Posan. Pondok Posan nama dia Tok Guru Haji Abdul Wahab. Alhamdulillah. Tok Guru Haji Wahab ni dia lahir di Kedah. Dia buka pondok di Posan hingga umur 100 lebih. Lepas dia mengaji ilmu jawi di Pondok Bantan tu, dia pergi Pondok Posan. Tok Guru tu mahkamah Tok Guru Posan ni. Kemudian dia main sini buka pondok, dia meninggal tahun 2007. Pondok kampung ni lah. Kawasan juga. Kawasan pondok juga. Dia ni belajar mula-mula di Pondok Bantan, sama tadi. Pondok Bantan, Haji Yaakob Suan. Kemudian beliau sambung di Pondok Posan. Pondok Posan nama dia Tok Guru Haji Abdul Wahab. Tok Guru Haji Wahab ni dia lahir di Kedah. Dia buka pondok di Posan hingga umur 100 lebih. Lepas dia mengaji ilmu jawi di Pondok Bantan tu, dia pergi Pondok Posan. Tok Guru tu mahkamah Tok Guru Posan ni. Kemudian dia main sini buka pondok, dia meninggal tahun 2007. Pondok kampung ni lah. Kawasan juga pondok dia. Kawasan ni kampung yang ikut silap dia. Gambar semua ada kata share dalam grup. Gambar sikit insya-Allah dia nak kena. Baik insya-Allah. Sebab Krabi. Alhamdulillah. Sesampai di Krabi kami terus mengunjungi atau menziarahi makam-makam wali, dan 1 hari 1 malam kami menghabiskan waktu baik dari Melaka menuju ke Krabi, Thailand, dan tiba masanya saya bersama grup untuk beristirahat, dan kami akan sambung ziarah kami esok pagi insya-Allah.
So terus ikuti saya di YouTube Mimas in Action. Jangan lupa komen, like and share. Okay? Sudah. Okey, kita makan malam di sini. Ini dia. Siap, siap. Kan siakap. Sawadikap. Okey, muka semua dah penat. Okay. Buka aircon siap-siap dah. Dia tanya Tengku je bilik. Ni dia. Ji. Alhamdulillah. Siap ada bunga ha. Ha. Dua tak boleh pisah. Boleh main sini je. Okeylah. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم